Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita sekarang ada di tamu muhibah dan tamu khas untuk pasar tamu, pasar pagi ya, pasar pagi. Alhamdulillah, kita boleh explore pasar pagi di Miri. Okey, ini dia, ada buah-buahan. Alhamdulillah. Wah, ada matua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berapa kilo? 20. Bagi kalau ambil 3 kilo 50 tak payah. Jangan. Jangan banyak-banyak, bang. Banyak makan eh? 3 kilo 50 boleh? Tak ada gaji. Tak ada gaji. 560 55 Ha? 55. 55? Tapi ni kan orang besar. Buat 2 kilo je lah. Dia ambil 2 kilo. Apa dia? Sarapan. Saya belum sarapan, lapar. Tapi jangan. Okey, happy dapat buah matua. Memang kami cari sangat matua ni. Alhamdulillah dapat buah matua. Okey, kita explore lagi. Ada jual buah-buahan. Wah, ada jual anak-anak itik. Itik serati. Ada jual anak. So nice. Okey. Ni jual sayur-sayur lah. Jual sayur-sayur. Okey, itu jual. Ada jual pokok-pokok. Ada jual jagung. Ni ada jual pokok-pokok. Ingat emas manis macam cinta pertama. Ini pasar. Ini kita dalam jam 7.40 7.40 pagi. Kita nak minum dulu. Nak sarapan dulu. Baru ada energi nak jalan. Kita pergi sarapan dulu. Kita sarapan dahulu. Okey, ni jual barang kering. Good morning, aunty. Jual barang kering. Oh, ni kobis jeruk. Good morning. Okay. Oh, situ ada kedai untuk sarapan. Ayam lah.